Dalam tempoh sebulan saya lihat memang terkejut buruk lah, kerana keseluruhan pokok musangking ni, awal tengok dia punya pertumbuhan dia semuanya lebih kurang antara 6 inci ke 1 kaki dia punya pertumbuhan. Begitu cepatnya bila menggunakan cecair Power Grow ni. Hari ini saya akan menunjukkan pada tuan-tuan dan puan satu kaedah yang terkini yang digunakan oleh orang ramai. Kaedah yang saya masukkan adalah penggunaan baja foliar iaitu cecair. Cecair ini adalah dinamakan Power Grow. Jadi penggunaannya, semasa saya menggunakannya, saya diajar untuk menggunakan bagi setiap 1 tong 16 liter tu adalah sebanyak 70 ml. Jadi cara keadaan pula saya gunakan setiap 2 minggu saya akan guna balik. Dan hasilnya setelah saya menggunakan selama 4 minggu, iaitu 2 minggu baru pertama dan minggu kedua, 2 minggu yang kedua, saya dapati pokok saya berkembang sangat cantik, terutama dari segi pucuk yang keluar. Kalau tuan-tuan lihat pucuk musangking sekarang ni, dulunya dia kalau keluar tu dia tegak sikit. Sekarang ni oleh kerana dia terlalu laju menyebabkan pucuk tu semua lentok. Saya rasa dalam sebulan pucuk ni lebih kurang sekaki. Dia punya antara 6 inci ke 12 inci. Jadi saya rasa dengan adanya cecair foliar Power Grow yang saya pakai ini, menampakkan kesuburan yang nyata ke atas pokok saya. Dan saya harap sahabat-sahabat saya pekebun kecil di mana saja anda berada, hanya pekebun kecil durian, sila gunakan jenama Power Grow keluaran tempatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.